Okey, Assalamualaikum geng. So hari ni minyak tinggal sikit je, 1 bar. Aku pula baru dapat motor ni. So kita akan track lah motosikal ni punya fuel consumption. Nanti kita akan monitor dia, tengok macam mana. Tapi sebelum itu kita nak isi minyak dulu. Dan nanti baru kita akan monitor. Tapi kita isi dulu. Kalau tak cukup nanti baru kita top up. Bismillah. Sekarang ni tinggal 1 bar. Tinggal 1 bar, kita tengok berapa liter yang diperlukan. Aku rasa tak sampai 15 liter. Dia dalam, mungkin dalam 12 liter macam tu kot. 10 je. Okay, dah penuh. Okey, macam biasa, untuk aku akan monitor juga daripada dia motosikal ni punya fuel consumption lah. Tak kisahlah motor tu motor kecil ke motor besar ke, mana-mana motor yang aku dapat ni, biasanya aku akan cuba monitor lah dia punya fuel consumption. Satu tangki penuh, kita akan reset berapa kilometer perjalanan dan minyak habis berapa banyak lah. Dan kalau kata macam anggaran tangki minyak motosikal ni 17 liter. So kita akan monitor berdasarkan tu lah. Tengok, kadang-kadang tangki minyak ni pun kadang-kadang dia ada saiz terlebih terkurang juga sebenarnya. So nak tak nak kita kena monitor macam tu lah. Dan sebelum kita mulakan video ni, apa kata kalau kawan-kawan tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Korang juga boleh komen kat bawah ni lah, tengok sama-sama dia punya fuel consumption. Korang pun boleh monitor, boleh share jugalah dengan aku, tengok macam mana Dan jom lah kita sama-sama bersawat dulu kat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Tapi biasalah video ni dia akan macam lompat-lompat sikit lah, sebab dia mengenai fuel consumption. Sebab aku akan selang-selang lah akan masukkan, tapi dalam semua video tu aku akan cerita lah sikit sebanyak berkenaan dengan fuel consumption. Tengok macam mana Okey, ngam. Kau nak ke Rombau, ke Tampin, kita kena ambil ke kanan. Okey, apa-apa pun aku rasa kita kena isi minyak dulu. ...167 km. Ni macam ni, kaki macam tu, menginjak sikit lah, tapi tak adalah tinggi sangat. Okey, so aku tak sure dia ada ke tak. Average 17.4 km. Range masih ada lagi 126. Kalau nak teruskan boleh, tapi aku takut juga. Tak apa, kita tengok dulu ada tak petrol station along the way.
Kalau ikutkan 19 kilo je, aku rasa tak perlu kot. Aku akan isi kerembau lah. Tengok boleh sampai tak 120 km. Okey geng, so sekarang ni jarak 188.5. Range kita ada lagi 74 kilo lah. So ni aku dah isi minyak. So basically 17 liter, jarak 74 kilo lagi, satu bar tinggal. Dia tak naik lagi, warning. Tapi aku nak isi lah 188 kilo. Ni basically tempat tadi kat highway aku merembat sikit lah. Kira kita pakai sport mode. 10 liter je. Sebab kita nak ikut jalan ni, tak tahu macam mana dia punya perjalanan kan. So aku isi lebih kat. So 11 liter dalam RM29. So ni range saya tadi 74 kilo lah. So 188.5. Sepatutnya kalau ikutkan range dia boleh lebih lah. Boleh lah pergi 100 kilo lebih macam tu. So okay, tak apa. Trip A kita trip B kita biarkan. Sekarang ni kita trip A je, reset. Okay. Okay, kita resetkan balik. Baru kita akan teruskan perjalanan lah. Bismillah. Ini tak ketat dah. So okay, jom. Okay, memandangkan aku dekat area Ampang perjalanan dah hampir 200 km. Lepas tu range minyak ada lagi dalam 76 kilo. So aku mula aku ingat nak isi kat sini, tapi tunggulah biar dia keluar menyala dulu. Kita tunggu yang betul-betul habis. Wow, ramainya beratur dekat Ampang, Putu Halba, Resepi di Kelantan boh. Steady boh. Sedap orang kata boh. Weh, lain macam kau. Patutlah lambat. Kan dah menyusahkan orang lain. Tapi dia belum keluar lagi, belum menunjukkan tanda-tanda dia nak minta minyak lagi. So kita teruskan. Kali aku kan ada je Petronas tak jauh dari sini, tapi kita teruskan je. Aku nak terus sampai dia minta minyak. Jangan dia buat hal tak minta minyak dah. Mungkin bila turun bawah 60 baru dia start minta kot. Typical lah motor nowadays kan, motor modern. Minyak dah habis. Kita nak isi minyak dulu. Kejap. Ini kali keempat aku isi minyak motor ni.
Minyak dah 31 bar. Aku tunggu dia tak habis juga. Tapi sebabkan aku petang ni, actually ni aku dah last day dengan motosikal ni, aku nak pulangkan. Kita tengoklah berapa liter yang kita dah pakai. 12.2 liter. liter untuk berapa kilometer 200 km lebih rasanya. Total dalam 42 liter aku pakai. Total dalam 42 liter. Dan aku pakai dalam 219 liter untuk last punya lah, yang aku isi last kali dekat Rembau. Last kali aku isi kat Rembau. Bismillah. Okey lah, 219 220 liter. Bismillah. Tapi korang tengok dia punya lean angle, macam bawa fighter jet. So okey tu je lah geng. Dan nanti kita akan tengoklah kalau ada rezeki lagi ke, nak dapat bawa lagi ke, tak tahu. Itu bergantung kepada Kawasaki lah, kalau dia orang nak bagi lagi kat aku lagi ke tak. So kita jumpa dalam video datang. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum.